Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Harania Auni tampil di sini dengan membawa sebuah buku pilihan saya, Ana, Silat Warrior. Hadirin, cuba dengar kata-kata ini dan teka ia dari skrip filem apa. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Allahu Akbar. Tepat sekali. Itulah jawapannya. Skrip sebentar tadi dipetik daripada filem Mak Kilau arahan Samsu Yusof pada tahun 2022. Namun, apa kaitan skrip sebentar tadi dengan buku pilihan saya ini? Tunggu ya, sebentar lagi akan saya kongsikan. Para hadirin, buku ini ditulis oleh Juliana Suhaimi dan diterbitkan oleh Ana Muslim Sdn Bhd. Cetakan pertamanya pada tahun 2023. Buku ini juga mengandungi 124 muka surat dan 9 bab kesemuanya. Buku ini bergenre fiksyen dan fizikal buku ini juga hadir dengan ilustrasi figura seorang remaja wanita iaitu Ana yang sedang duduk di atas buaian. Figura ini dilatari dengan kulit muka buku yang berwarna merah jambu. Dan juga adanya selendang hijau pada figura Ana membuatkan buku ini lebih menarik ataupun mewujudkan prinsip kontra di dalam buku ini. Hadirin, sinopsis buku ini menceritakan tentang keinginan Ana untuk mempelajari seni silat selepas menonton filem Mak Kilau. Peluangnya tiba bila mana adanya program anak angkat yang akan dilaksanakan di dalam sebuah kampung. Dia juga dapat menjadi anak angkat kepada Tun Ali iaitu guru silat yang ada di dalam kampung itu. Dia terjumpa manuskrip-manuskrip lama yang berkaitan dengan pahlawan legenda di kampung itu. Dalam masa yang sama, muncul tak antagonis yang bernama Hawa yang cemburukan Ana kerana dapat menjadi anak angkat kepada Tun Ali, guru silatnya. Hawa mencuri dan mencabar Ana untuk beradu silat dengannya. Jika tidak, manuskrip itu akan dihumban ke dalam sungai. Demi memelihara manuskrip itu, Ana dengan segeranya setuju untuk beradu silat dengan Hawa. Malang bagi dia ditumbuk dan dibelasah teruk oleh si Hawa. Muncullah Tun Ali datang dan memisahkan mereka dua dan nasihat mereka berdua. Mereka pun bermaaf-maafan dan menjadi kawan yang baik. Hadirin sekalian, pengajaran dan tema yang ada dalam buku ini ialah yang pertama, kita haruslah mendalami dan juga mencintai budaya serta kesenian kerana ia adalah warisan kita. Seperti Ana yang berusaha ataupun semangat untuk mempelajari seni silat. Yang kedua, kita haruslah membuatkan tindakan yang bijaksana. Meskipun meletakkan diri dalam bahaya, kita haruslah memberitahu kepada orang yang lebih dewasa jika masalah itu tidak dapat diselesaikan. Sekiranya Ana memberitahu kepada Tun Ali, mungkin dia tidak akan dapat belasah teruk oleh si Hawa. Sekarang, mari saya mengulas tentang tema yang ada dalam buku ini. Yang pertama, tema kekeluargaan yang ditonjolkan oleh watak ibu yang meleraikan pergaduhan antara Ana dan juga adik-adiknya yang bergaduh kerana perselisihan faham. Selepas itu, mereka berbaik semula seperti satu peribahasa. Cari-cari bula ayam, lama-lama bercantum juga. Yang kedua, jati diri yang ditonjolkan oleh watak Ana yang sanggup mempertaruhkan dirinya untuk mempertahankan khazanah berharga di kampung itu daripada dihumpan ke dalam sungai. Warga Maya, sekarang saya akan menceritakan tentang kelebihan yang ada dalam buku ini. Buku ini hiasi dengan ayat-ayat puitis. Contohnya yang ada tertera di pintu gerbang kampung. Ayat puitis ini seperti gurindam. Dengar ya. Awal bismillah, terukir kalam, cahaya Sri Kandi bersambut salam. Penulisan buku ini menggunakan bahasa yang indah dan juga mudah difahami. Malah,
buku ini juga memenangi anugerah buku negara dan telah terjual lebih pada 600,000 unit, malah menjadi siri bestseller. Namun, ada kelebihan ataupun kelemahan yang saya akan ceritakan sekarang ini ialah kelemahan yang tersisih daripada pandangan saya. Seperti latar belakang yang berubah secara mengejut dan juga tajuk yang menggunakan dua bahasa. Lebih elok jika kita guna satu bahasa saja, iaitu bahasa Melayu, daripada Anak Silat Warrior menjadi Anak Sri Kandi Silat. Akhir kata, saya amat menyukai buku Anak Silat Warrior ini kerana pengolahan bab yang menarik, grafik yang cantik dan pengajaran yang baik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.